Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Buah halal. Buat halal, ha? Alamak, kantoi lah bang. Ayah. Salah menyalahkan. Salah menyalahkanlah satu sama lain. Habib salahkan abang, abang salahkan Habib. Dua-dua pun salah. Kan ayah dah kata banyak kali. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman untuk lelaki-lelaki beriman dan wanita-wanita beriman kena tundukkan pandangan supaya tidak merosakkan iman. Inilah punca-punca yang membuatkan iman jadi rosak. Tak jaga mata, suka sangat melihat wanita-wanita yang bukan mahram, suka tengok awet. Astaghfirullahalazim. Hidayah umat, ya Allah. Dah ready nak kahwin ke? Belum. Nak ayah pinangkan untuk kamu, budak-budak tu? Tak suka? Tak sedia? Tak sedia pula. Buatnya pula dia masih sekolah. Mak dia pula kata, mak dia pula ibu tunggal. Nak ayah pinangkan mak dia yang ganda untuk ayah pula. What? Kalau bab ni, ayah pun salah. Habib, Hafiz, Allah SWT perintah untuk kita tundukkan pandangan ni penting sangat. Sebab hari ni umat Islam dah tak ambil kisah dah benda ni. Ini antara punca paling penting. Bila umat Islam tak jaga pandangan, iman jadi rosak. Ini yang hari ni dekat Malaysia ni, kat dunia pun macam-macam masalah umat, terutama orang Islam. Sepatutnya umat Islam tunjuk contoh pada orang-orang bukan Islam. Jaga solat, tutup aurat. Tapi bila umat Islam tak jaga benda ni, iman tak jaga, pandangan tak jaga, bila iman kita rosak, akhlak kita pun rosak. Bila akhlak kita rosak, kita dah tak mampu nak jadi contoh mewakili baginda Rasulullah SAW untuk menunjukkan akhlak kita pada orang bukan Islam. Akhlak yang baik, yang berkasih sayang. Bila iman rosak hari ini umat Islam, mencaci maki, bergaduh. Salah satu punca, mata. Jadi jaga mata, tundukkan pandangan. Nak tengok puas-puas isteri kamu nanti dah kahwin, tengok puas-puas. Selagi belum kahwin, wanita tu bukan hak kamu, jangan tengok. Jika ternampak, cepat-cepat tunduk pandangan. Istighfar cepat-cepat. Faham tak ni? Siapa bagi faham? Allah. InsyaAllah. Dia nak masuk waktu maghrib dah ni. Pergi masuk dalam, buat persiapan nak solat maghrib. Bersih-bersihkan diri tu. Terima kasih ya. Minta maaf ya atas nasihatkan untuk kami. Maaf ya, terima kasih ya nasihatkan untuk kami. InsyaAllah, sama-sama. Budak-budak zaman sekarang masih remaja, ada keinginan nak kahwin. Yang paling lawak tu masih zaman sekolah dah berpapa mama. Allah, hidayah umat, ya Allah.